Okey, kalau kita tengok kan, di tanah atas memang nampak kerah tau, tapi bawah dia jadi lembek. Tengok dia bawah dia jadi kubal lembek tau. Tapi atas memang kerah. Tengok. Yang tu kan. Yang tu. Di tanah memang atas memang betul-betul kerah. Kita boleh pijak, memang saya pijak boleh. Tapi bawah dia lembek. Kalau jentera berat lalu mesti tenggelamnya. Dia jadi belorong dalam macam ni kan. Mesti lekapnya lah. Tapi tak apa, behu ni nak selamat lah dengan excavator, dengan juga behu. Behu pun besar, excavator pun besar. Jadi kita boleh nampak dah. Kita boleh nampak dah dia punya tayar depan, tayar belakang pun nampak balik dah. Baket depan pun nampak. Kira memang boleh diselamatkan balik lah. Dia cuma mencabar dia sebab behu ni dia tak boleh nak start. Dia macam tarik kosong. Memang mencabar juga ni, memang berat. Sebab behu kan, memang berat lah. Tapi tak apa, yang tarik dia pun excavator yang besar. Kira memang boleh diselamatkan lah. Okey, tak apa dah. Kita boleh nampak dah. Dia punya lantai behu pun boleh nampak. Tayar depan pun boleh nampak. Tengok baket depan pun boleh nampak dah. Dia punya lantai pun nampak boleh dah. Cuma nak naik dia sampai ke darat je. Dia sebab dia mencabar, sebab dia tak boleh start. Enjin memang tak boleh nak buat apa lah kan. Sebab dia tenggelam dalam kelebuk lumpur lebih dia kan. Sebab yang sesuai. Dia mencabar ni sebab dia tarik kosong ni memang berat jugalah. Memang mencabar lah. Memang mencabar. Tapi tak apalah, excavator yang main pun besar. Pasalnya mungkin boleh selamatkan lah behu yang tenggelam lama macam ni kan. Pergi kalau kita tengok tau ni, baket yang korek ni pun apa, baket excavator kan. Nampak bentuk lah. Nampak bentuk. Dia memang selut lembek liatnya ni. Dia memang selut liat. Dia sap. Dia memang selut liat lah. Okay. Benda mencabar jugalah. Tapi nak buat macam mana kan. Kalau boleh driver back home tak melekatnya. Back home tak melekat. Mesin badi pun tak melekatnya. Tapi dia nak buat macam mana. Dia tenggelam. Tenggelam dia, kita tak boleh nak agaknya. Tapi tak apa, kita boleh nampak lah. Baket depan pun kita boleh nampak. Cuma dia lah ni cuma nak, mungkin nak kena buang ataupun tarik dia loose kot, tak tahulah. Kita pun tak boleh nak agak. Lepas kita tengok dulu lah.